Ada itu ni orang puang ni nak terjun bangunan. Nak terjun bangunan. Kita lalu tengok polis dengan penuh kan. Jalan tutup tu. Apa? Rupanya dia banyak tahun nak tekak dua rendah barangkali tak hati kalau jatuh. Patah je kau. Teranu dia pegang di tiang dera. Buat itu. Penuh bawah. Kata buat apa? Nak bunuh diri. Buat apa? Balah ngekasih. Dah bukan laki dia. Boyfriend. Kes apa? Kau boyfriend dak akak. Nampak? Jadi dah tu gua ni. Polis lagi panggil boyfriend. Nak suruh mari pujuk. Biasa polis kan dia pandai lah. Kalau mari benda puca masalah, boleh mudah dia tak terjun. Faham? Polis dia pandai kerja dia. Betul tak? Jadi orang tunggu belakang nak tengok boyfriend lagu mana. Siapa puan ni sanggup nak cabut nyawa. Nah, kuah-kuah macam Nabi Yusuf muka. Boleh tangkir ke betul tak? Sebab nak bunuh diri. Mari kat gigi waktu orang lain macam sutung. Dah macam mana bodoh kau faham. Bodoh. Faham? Kita orang beriman. Faham? Dia tak macam orang kafir. Orang kafir dia pegang pada usaha dia. Bila dia kecewa, bunuh diri. Itu kafir. Faham? Orang Islam tu bila berjaya alhamdulillah. Kalau musibah innalillah. Semuanya dapat Allah belaka, tak jauh pada Allah. Betul tak? Malah nak sok nikah, malah ni ada putus. Cerai lepas sanding ada. Akak nikah ke sebelah, ke satu sanding, ke tiga cerai. Berebut pisah nak belah kek.